Aduh, banyaknya buku kena bawa hari-hari. Berat beg saya. Banyaknya buku. Sampai susah nak cari-cari dalam beg. Taklah berat. Kalau nak cari buku surat pun dah makan masa. Tengok buku nilai ni. Kalau hilang, habislah data-data dalam buku ni. Kalau ada bahan digital, pasti mudah. Jom kita lihat bagaimana iPad boleh membantu kita mengakses konten digital di Delima. Tak perlu lagi bawa buku berat ke sekolah. Kita hanya perlu klik pada ikon buku teks digital. Kemudian, pilih tahun yang dikehendaki. Contohnya, saya pilih tahun 6 aliran SK. Ini dia, saya pilih antologi Opung bagi tahun 4, 5 dan 6. Sekarang, tak perlu bawa buku banyak-banyak. Semuanya ada dalam satu peranti. Lebih ringan, lebih praktikal. Selain buku teks, kita juga boleh menggunakan AINS untuk rekod data nilam. Dengan AINS, kita boleh isi maklumat bahan bacaan secara digital. Tak perlu tulis dalam buku rekod lagi. Bukan itu sahaja. Kita boleh cari lebih banyak bahan bacaan melalui U-Pustaka. Hanya klik pada sudut kanak-kanak untuk akses pelbagai buku menarik. Senang kan? Tak perlu pergi ke perpustakaan fizikal. Semuanya ada di sini. Tapi tunggu, Delima bukan sekadar tempat untuk buku. Ada game pendidikan juga. Permainan ini bukan sahaja seronok, tapi membantu kita belajar dengan lebih berkesan. Kita juga boleh belajar secara percuma melalui tuition madani. Ada kelas rakaman dan sesi langsung untuk membantu kita memahami pelajaran dengan lebih baik. Dengan ini, kita boleh belajar di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa. Selain itu, kita boleh gunakan aplikasi seperti Canva untuk buat pembintangan kreatif, Padlet untuk berkongsi idea dengan rakan-rakan, dan Edpuzzle untuk belajar dengan video interaktif. Wah, dengan bahan digital, belajar jadi lebih mudah, menyeronokkan dan interaktif. Mac pun dah tak berat lagi. Kalau ada pilihan antara buku dan bahan digital, saya akan pilih bahan digital.